Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Hainan Nazuha bersama ibu saya telah menjalankan satu aktiviti khidmat masyarakat yang berskala kecil di Masjid Perhentiran Negeri Bumbatan. Kami telah menetap di kawasan ini selama lebih 20 tahun sejak sebelum masjid ini dibina lagi. Oleh itu, masjid ini mempunyai nilai yang sangat dekat dengan kami. Tujuan aktiviti ini adalah untuk membantu meningkatkan kebersihan dan keselesaan masjid bagi kegunaan para jemaah. Hasil pemerhatian, terdapat beberapa perkara yang boleh diperbaiki seperti susunan telekung, kebersihan tandas serta habuk di ruang solat. Walaupun kelihatan kecil, perkara ini boleh menjejaskan keselesaan pengguna masjid. Secara keseluruhannya, aktiviti ini menunjukkan bahawa usaha kecil yang dilakukan secara konsisten mampu memberi impak yang positif kepada masyarakat. Sebagai individu yang telah lama menetap di kawasan ini adalah menjadi tanggungjawab untuk turut sama menjaga kemudahan yang digunakan bersama. Diharapkan agar usaha seperti ini dapat diteruskan dan menjadi amalan dalam masyarakat. Sekian, terima kasih.